Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sikit, kekal tenang, sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, yang pasti negara kena maju. Okey, ini ada sebiji contoh untuk Saga BLM di mana gearbox dia kong. Sebelum gearbox ni kong, sikit nak bagi tahu satu benda bang. Macam ni bang. Benda ni bang, untuk model-model gearbox yang kereta start daripada Saga BLM, FL, Izora ke, kalau wajar tak kena. Yang jalan frame bahagian bawah. So untuk pisahkan enjin daripada gearbox ni, dia boleh pisah. Cuma dia tak boleh turun gearbox. Dia tak boleh turun gearbox. Kalau nak turun gearbox, dia kena turunkan frame. Sama ada selak ataupun bawa keluar tu frame, lagi senang. Sekarang dekat frame sana dia ada skru macam ni bang, satu. Skru macam ni satu. Okey, tak tahulah sebelum ni pernah buka ke apa, sikit tak pasti. Di mana skru ni, abang tengok betul. Okey, dia bentuk macam ni. Nampak Nak tak nak, proses dia memang kena turun frame. Kalau tak, kita tak boleh nak turun gearbox ni. Tak boleh, melainkan kita kena keluar pula enjin pada atas. Dah banyak kerja. Next time nanti kalau apa-apa isu pun abang kena turun frame juga. Tiba-tiba lah frame crack ke apa pun masalah, kena turun frame. Nak tak nak kena buat skru ni. Jom sikit tunjuk skru kat mana. Skru dekat sini. Skru dekat sini bang. Okey, skru tu kalau korang tengok dekat sini. Skru ni. Mana lubang atas ni? Cuba tengok atas ni. Nampak je kan? Sini pun tak ada lubang. Sini pun tak ada lubang. Skru pada atas ni bang. Dia masuk, dia lock macam tu. Daripada atas ikut sini cik. Tengok sini. Ke atas ni. Nampak je lubang tu. Nampak ada satu lubang tu. Dia duduk macam tu. Duduk macam ni. Macam tu. Untuk pegang skru, dia ada satu benda yang welding kat dalam tu. Dia welding macam perumah untuk skru yang petak tu. Yes bang, air mata bang. Dia nak buka, dia dah loose. Okey, langsung tak bergerak. Nak tak nak kita pecahkan housing atas tu dan kita tukar skru yang baru. Bila kita pasang skru baru nanti, kalau nak ikat pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita nak terus titik. Mana titik pada atas. Lain kali orang buka bawah, ikat balik atas. Settle masalah. Cuma dalam melakukan kerja macam tu bang, kalau setakat tukar gearbox sikit tak nak sembang, 1 hari settle. Ni kalau ada barang 3 jam settle. Paling lama 5 jam buka frame. Itu sahaja. Tapi bila dah kena macam ni bang, bukan sikit cakap kat abang seorang lah, pemain-pemain lain, kita tak duga apa yang kita buat. Okey, untuk kereta ni korang tengok apa yang kita buat kat kereta ni. Cuba tengok minyak auto dia. Okey, ini minyak auto dia. Kalau korang nampak lah warna-warna merah dia, bagai-bagai semua. Kalau macam ni tak payah masuk ubat pun dah tahu dah. Okey, tengok nampak minyak auto dia kering. Dalam sistem gearbox dia tak ada. Cuba tengok gearbox cik, kau duduk sini. Sini. Okey, dalam sistem gearbox ni dia tak ada sistem pembakaran. Minyak gearbox dia tak akan kena makan. Kalau orang cakap minyak gearbox makan tu tak logik lah. Okey, kalau minyak enjin dia ada sistem pembakaran. So minyak hitam boleh masuk ke ruang pembakaran, dia meletup keluar ikut exhaust. Asap keluar, bukan minyak hitam lah. Kalau teruk sangat minyak hitam boleh keluar. Cuma dalam enjin dia tak ada sistem pembakaran. Okey, secara tak langsung minyak gearbox minyak auto tak akan kering. Kita tahu, sedia maklum, untuk model Saga BLM seangkatan dengan gearbox macam ni, Persona, Gen2, Wajar, Izora CPS, Satria Neo, mana ada masalah? Tak ada gearbox ni masalah. Korang boleh jalan 500,000, 600,000, 700,000. Tak ada isu. Dia Honda isu Honda je. Relax, geng Honda relax. Sabar. Jaga minyak betul. Jaga filter dah betul, cantik. Jaga minyak, jaga filter, settle. Terus. Boleh tekan berdiri. Gearbox ni boleh tekan berdiri. Kalau Honda, jaga minyak, jaga filter, jangan tekan berdiri. Memang tak boleh. Okey? Bukan sikit cakap, ni memang umum. Siapa-siapa pun tengok generasi gearbox biasa, GMC tak boleh lari lah. Okey, ada lagi sekatan dengan gearbox tu memang ada masalah sikit untuk steel belt putus. Cukup 100,000 tukar je kalau ada duit. Kita beralih balik untuk kereta ni, di mana dia tak ada
istilah minyak auto hilang suka-suka tak, dia mesti bocor. Sama ada bocor daripada top converter OIC. Cuba tengok sikit kat sini. Okey, ni ada top converter OIC. Okey, untuk memisahkan daripada untuk menyambungkan, untuk memisahkan, untuk menyambungkan daripada minyak dalam masuk ke top converter. Top converter macam ni. Ni top converter. So dalam top converter ni dia akan ada minyak dia ada minyak. Jadi minyak masuk dalam tu. Okey, tu minyak dalam tu, cuba tunjuk cik. Itu je minyak yang ada. Macam mana tak kong gearbox bang? So kalau macam gearbox ni, banyak komponen dalam gearbox ni dah terbakar bang. Dia dah terbakar semua dah. Dia ada clutch plate dalam ni. Komponen-komponen dalam tu memang dia akan ada hakisan lah. Makan. Rasa macam kalau nak buat pun memang kos yang agak tinggi. Jawapan dia sikit buat kerja macam ni, tukar seketul 5 jam settle sepatutnya. Tapi kes skru ni tadi je. Skru ni. Okey. So macam gearbox ni, top converter OIC boleh menyebabkan gearbox minyak gearbox korang kering. Boleh menyebabkan gearbox ni rosak. Dry shaft OIC. Dry shaft OIC ni ada dua. Side sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, dia tak boleh bocor. Kalau anda kata bocor, paras mani minyak. Contoh paras ni. Paras ni dia akan keluar lagi. Kalau paras ni dia keluar lagi. Kalau minyak dah kurang paras ni, dia keluar lagi. Tapi kalau bawah ni, dia tak keluar dah. Mungkinlah ada percikan-percikan dia boleh keluar. Okey, tapi minyak dah kurang, tak boleh. Minyak auto mana boleh kurang. Kalau kurang, automatik gearbox korang, dia tak boleh buat operasi lah. Selain daripada sistem pelinceran, dia ada sistem pressure, tekanan. Dalam minyak, dia ada tekanan. Minyak kurang, tekanan tak ada, gearbox tak boleh bekerja. Dia terima kuasa daripada enjin. Enjin bagi kuasa kat dia. Dia bagi kuasa dekat tayar pula. Dia bagi gear 1, gear 2, gear 3. Macam ni gearbox 80. So ada penukaran gearbox. Gear 1, gear 2, gear 3. Kan ada. Kalau CVT punya gearbox tak ada. Sagai felek. Okey. Terus je. Tak ada bunyi-bunyi dah. Terus je. Okey. Okey. So top converter OIC, dry shaft OIC kiri kanan. Kalau anda kata bocor daripada kadang-kadang gasket permukaan, nak kata oil pan pun bukan oil pan ni. Okey, penutup dia punya valve body lah. Dalam ni ada valve body. So dia tutup. So gasket permukaan ni memang dia boleh bocor. Dia boleh bocor. Lepas tu dia ada OIC bahagian atas ni. Lepas tu ada sensor bahagian atas ni. Lepas tu dia ada sensor bahagian atas ni. Dia ada o-ring sahaja. Ni o-ring sahaja. Okey. Selalunya bahagian atas ni dia kurang sangat ada masalah leaking. Sebab dia kena percikan minyak. Dia macam tu. Kan dalam berpusing kan dia percik. Dia susah nak bocor. Selalunya bahagian permukaan bawah lah. Top converter OIC ke, dry shaft OIC ke. Selalunya kalau minyak auto bocor, dia akan mengeluarkan minyak warna merah lah. Kalau CVT minyak warna biru ke hijau ke, ikutlah memang dia akan keluar colour tu. Kalau korang nampak kat lantai korang ada minyak, better pergi bengkel. Kereta macam ni tak apa, dia ada stick minyak check. Faham tak? Dia ada stick minyak check. Tapi korang tahu waktu korang check. Bukan pagi terus check macam minyak hitam, tak. Kereta ni kena start dulu, kena biar dulu, masuk masuk N dulu baru boleh check. Nanti kalau korang check terus, komen ni isi lebih ke minyak auto kereta aku ni. Patutlah gearbox aku rosak. Rupanya kita tak tahu. Sikit ada buat post video pasal check semua jenis kereta untuk auto. Kalau model CVT lagi bahaya guys. Dia stick pun tak ada. Kalau ada pun tempat masuk minyak tu. Tapi dia punya jarum dia tu tak ada. Tapi ada ke jenis kereta ada. Okey? Tapi pastikan tak ada kebocoran. Punca kereta ni kebocoran dulu. Leaking minyak dulu. Bila ada masalah leaking bagai-bagai ni, minyak gearbox kering. Minyak gearbox banyak ni je. Bila minyak gearbox ni kering, automatik gearbox ni boleh rosak. Barang-barang dalam gearbox semua boleh terbakar. So secara tak langsung habis duit korang. Sebab tu sikit ingatkan, bukanlah kalau korang pergi bengkel tu cakap dia tukar minyak hitam, lepas tu dia nampak, leaking bang Flyrosi ni. Agak-agak berapa buat lah, 700, 800. Mahal lah, biar dulu lah. Korang pun pakai lagi. Korang pun pakai sampailah minyak gearbox ni kering, barulah korang terkena sebiji. Main pula ribu-ribu. Tadi ratus-ratus, sekarang ni ribu-ribu pula. Mana korang nak?
Kereta jalan hari-hari ni. Faham tak? Flywheel OC. Contoh ni flywheel OC ni. Flywheel OC ni dia bukan keluar minyak auto. Dia tak keluar minyak auto, dia keluar minyak enjin. Bila minyak enjin keluar, boleh merosakkan enjin. Samalah macam kereta belakang sana tu. Kereta kenari tu. Yang dia tu masalah minyak hitam kering disebabkan ada sebelum ni ada masalah makan minyak hitam. So dia pakai minyak nipis. Lagi banyak dia makan sampai minyak hitam kering, guys. Wah. Tak boleh. Kalau ada tengok ada masalah, cuba usah dulu. Contoh tak confirm kedai ni, aku nak pergi kedai ni, tanya, "Oi, aku tak percaya sikit, aku pergi kedai ni lah. Kedai ni murah, jimat lah, buat lah." Tak kisah. Yang penting kereta korang jangan rosak besar. Kalau rosak besar ni negara maju, guys. Itu yang sikit tak nak tau. Maju sangat negara tak boleh. Okey, untuk kereta abang ni kita buat untuk gearbox dia seketul. Lepas tu flywheel OC lah, betul masuk minyak balik, proses pemasangan balik. So kalau macam buka frame ni wajib. Kalau buka frame memang wajib kena buat elemen balik, bang. Kereta kena buat elemen. Sebab frame tu dia pegang steering bracket bush. Kalau tak steering abang sengit nanti. Dapat kalau kerja macam ni ajak renyah sikit lah. So itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada video, sikit-sikit minta maaf. Sebab sikit insan biasa sahaja. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.